Hai, Assalamualaikum. Hari ni nak share pasal Boots apps. Yang ni Boots ni korang boleh dapat top up percuma. Korang just register je dekat Boots ni. So first korang kena download dulu dekat Play Store. Tekan je Boots, BOOTS. Okay, yang ni Boots apps. Okay, download. Lepas download ni open, korang pergi register dulu. Register, lepas tu kena masukkan nombor phone 01 tekan next. Nanti dibagi kod. Okey, kita sambung balik. Yang ni dia akan auto bagi kod dekat sini. Okey, lepas tu tekan ni error ni. Okey, yang ni apa ya? Okey, yang ni prepaid. Saya guna nombor lain, so saya guna Unify. So dekat sini tak ada. Tekan others. Okey. Next. Ini apa ni? Okey, nama. Letak nama. Okey, yang ni nanti korang letak. Sendiri ya. Nama ikut IC. Nama pendek, email dengan create password korang sendiri. Saya skip yang ni. Okey, lepas korang dah isi tu, dia akan pergi dekat ni set up your wallet. Yang ni ada basic dengan premium. Yang premium ni korang boleh cash out, transfer terus dekat bank korang. Yang untuk premium, yang basic punya tak boleh. Yang basic punya dia boleh hold duit sampai 200 sahaja. Yang premium ni sampai 1500. So korang pilih lah mana yang korang nak. Saya akan ambil yang basic je. Tekan je proceed. Kalau nak upgrade premium, dia free je, cuma korang kena masukkan nombor IC. Okay, lepas tu korang set upkan PIN number. Yang ni saya akan skip. Korang letaklah nombor sendiri. Okay, set up. Okay, yang ni sebelum proceed korang kena letakkan kod. Kod yang ni korang boleh guna. Yang ni korang tak boleh skip. Korang kena ada kod tu. So korang guna je kod yang ni. NURQJQN. Tekan next. Okay, so dah set dah. Tekan yang ni, allow. Okay, yang ni dia cakap shake. Korang shake je. Shake.
Sekejap ya. Okey, so dibagi free RM8. Okey. Ini apa? Enjoy. If you okey, klik je. Ni kalau nak bagi komen, okey. Okey. Okey, done. So yang ni kalau macam nak apa ni? Nak top up, tekan sini. Yang ni ini ada RM8 dibagi free. So korang boleh terus top up lah. Sekejap ya. Okay, sekejap ya. Yang ni saya guna Unify. So Unify dekat dalam ni tak ada lagi. Kalau korang nak top up, kan dibagi RM8 free ni, tekan dekat okey, so Unify dia tak ada apa ni, tak ada ikon mobile. Okey, so yang ni Unify saya guna, nombor Unify. So yang ni saya guna nombor apa ni, Celcom. So kalau korang perasan, yang Celcom ni ada ni tau, apa ni, ikon telefon. Yang ini tak ada. Yang ni tak ada. So yang Celcom ni, okey, dibagi RM8 free tadi. Yang ni saya dah guna dah RM5 dekat phone. Lepas tu dibagi lagi RM5. So yang ni saya tekan nak top up. Kalau nak top up kat sini, saya top up RM5. Sekejap, saya try RM8. Habiskan terus. And then klik sini. Boleh ke? Okey, yang ni nombor digit yang masa korang set up yang mula-mula tu. Yang ni saya skip jap. Okey. Topping up mobile credit. Shake if. Okey, yang ni kan dia bagi shake ni, korang shake je. Shake. Dapat ampau. Korang akan dapat ampau ya. Top up 50 sen. Okey. Dapat 5 kupang. So tadi macam mana boleh jadi macam ni ya? Yang ni korang boleh gunalah duit ni. Duit nak top up kan. Okey, yang tadi saya top up RM8 tadi dekat nombor Celcom. Saya tunjuk. Yang ni dekat ini nombor Celcom saya. This one. Oh, sekejap ya. Saya nak tutup nombor saya ni. Okey. Nampak kan RM8 dia bagi. Okey. So itu je untuk dapatkan free top up. So korang guna je lah, habiskan RM8 free yang dibagi tu. Ni 50 sen tadi dibagi. Yang ini RM16.94 ni. Yang ni total dalam saya punya phone, saya punya Celcom ni.
dalam apps ni saya tinggal 50%. Okey. Okey, tu je. Okey, tu je.